Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah. Jadi mai berjumpakan pula dah. Pada EP ni. Jadi EP ni hak kita nak kecek tu dengan cara hak Europe. Europe ni. Europe ni dia panggil apa? Dia panggil apa? EU. Tak silap EU dah. Jadi Europe ni buat apa? Dia tak tolong. Jadi tak tolong, tak masuk sepakat dengan Amerika segi nak serang negeri Iran. Walau kita tengok kos masa berlawan ni antara Amerika dengan Iraq. Kau berlawan dua tu Europe banyak masuk tolong dia, masuk tolong Amerika. Tapi kau berlawan ni tak tolong. Tak tolong hingga kata negeri hak pihak sebelah balik Europe banyak betul negeri tak tolong. Hingga panggil Perancis sendiri sebenarnya rapatlah dengan Amerika tapi tak tolong. Inggris sendiri tak tolong. Dan lain-lain lagi. Hak dalam Europe tu tak tolong. Sebab apa dia buat lagu tu? Walau kita tengok ke semasa Ukraine berlawankan dengan Rusia, Europe akan tolong. Tapi ni tak tolong. Dia gini, sebab bagi nak tolong tak tolong puak ni, dia kira mula-mula sekali, dia bukan kira kata dia jadi sang, jadi saudara rapat dak, dia tak kira situ. Dia kira nak boleh asal lepa. Dia kira. Dah. Kalau kita tengok di Ukraine tu, dia ada persakut paut dengan orang panggil apa? Keselamatan dia. Kerana dia rapat HP. Ukraine ni satu tempat, satu negeri yang HP dengan Europe. Dengan EU tu. Lepas tu lagi pula ada persakut pak dengan asal yang gitu gini. Banyak perkara lah. Itulah orang panggil hak Europe dia tak jauh sangat-sangat tu. Ukraine tu jadi satu negeri atau kalah. Dia tak sejam, dia tak terima situ. Kerana kalau Ukraine tu Allah tu, jadi susah persakut pak banyak perkara lah. Sebab berlawan ni antara Ukraine dengan Rusia tu buat jadi sebelah Europe tu, ekonomi dia tu rosak, sakit berat juga. Itulah benda yang berlaku di sebelah Europe. Adapun di sini ni, Iran ni dia panggil benda yang berlaku ni jauh sangat dengan Europe. Nampak tak? Iran ada tak ada pun dia panggil tak ada, jadi susah bagi Europe tak. Sebab itu Europe itu segaduh soal situ. Yang kedua, asal apa? Kalaulah dia tolong Amerika, dia nak boleh gapo? Dia nak boleh gapo? Hak tu. Kalau misalnya kita kata nak bagi minyak, nak bagi gas, nak bagi benda-benda yang ada. Benda-benda yang ada dalam negeri Iran, nampak rupa tak padan. Kenapa? Kerana pihak Israel sendiri tu makin harap tu. Makin harap. Amerika alhamdulillah dah makin harap. Ialah mana pun Amerika ni kena boleh makin banyak sekali semata dah tu. Pihak Israel pun tak jangan juga nak makin banyak juga tu, walaupun hari heluk sekalipun, tapi makin harap sikit tu. Ni dah sebab bagi kata Europe dia tak sah. Europe ni cerdik juga kalau kira tu. Nampak tak? Kalau dia tolong Amerika, rugi. Balik nak laba tak ada. Rugi semata-mata dah. Sebab tu dia tak sah. Dia tak sah dah. Lepas tu orang panggil kata kalau negeri lain tu, Amerika dia boleh dia panggil boleh usik-usik boleh ada tak tolong dia tak sejual alat gitu gini. Tapi sebelah Europe ni dia ada dah alat yang boleh buat sendiri. Lepas tu dia tak ada nak pihak kapal ke apa pun dia ada, dia tak ada nak hak Amerika. Kalau gitulah Amerika nak usik segitu tak boleh. Tu segi kata nak naik, nak usik kata nak naik apa cukai jadi mahal pun tak jadi dah. Kerana putusan di Kongres Amerika sedikit tak terima. Tak terima kata nak pernaikkan cukai hak Trump tu. Sebab Kongres dia tak terima. Majlis Kongres dia tu tak terima. Maka tak ada tu. Lepas tu jadi EU atau Europe tak takut dah segitu tu. Apa tak? Tak ada gana usik ngapa dah. Amerika Trump sendiri tu. Bukan Amerika Trump sendirilah. Kita buat itu dah. Trump tak ada gana usik apa dah bagi for Europe tu. Ini setengah daripada Europe dia tak tolong Amerika, tak tolong Trump kerana nampak rugi. Kalau tolong pun jadi rugi.
Tu. Tapi benda begini kita jangan gaduh mujur. Kata ai mujur dia mau tak tolong. Trump tak benar. Trump ni kita tengok apa ni, Trump atau Amerika atau Israel ni dia ada jalan siap dah dia buat tu. Jadi kalaulah dia benar lawan dengan Iran ni, dia boleh semua. Boleh retos semua dalam kawasan Arab tu. Meja Arab 7 hutan negeri tu, Iran sendiri pun boleh gomo dia. Duduk bawah dia. Makna kata minyak gas gapo tu sudah dia. Dia tak pertama kalau dia benar. Tapi kalau lah dia tak benar, tapi duk tengok lah ni nampak tak benar dah. Nampak tak ada jalan nak benar dah. Lepas tu tak ada jalan nak benar, buat lagu mana rupa-rupa yang tengok tu. Rupa-rupa yang nak buat tu, kita duk tengok-tengok tu nampak rupa supa dengan dia nak hundur dah. Tapi orang panggil puak ni orang panggil ada cukup tiga sifat. Deh, 3 sifat. Apa ni, menipu, cerdik, menipu. Lepas tu gapo pasal lagi ni? Tak ingat lah. Dia ada cukup dia atas dia. Lepas tu kalau dia kalah, kita kata kalau dia kalah, dia nak buat lah, dia nak buat 7 ten negeri Arab ni balah dengan berlawankan dengan Iran. Walhal kalau kita tengok deh, 7 ten negeri ni ya lawan lah mana pun tak benar. 7 ten negeri ni. Kerana pengalaman segi peperangan tak ada 7 ten negeri ni. Segi orang, segi askar tak ada, sikit tak ada lawan. Segi alat pun buat diri tak erti, beli semata. Dia tengok. Dia tak benar mata dah. Tu. Lepas tu dia tak benar lagu mana jadi. Dia tak benar lagu mana. Iran pun tak benar. 7 hutan negeri ni tak benar. Kau duk berlawan. Jadi tak erak belakang. Tu dia dak nak. Soal situ, hak dia nak dah. Yang keduanya, kalau lah 7 hutan negeri ni nak lawan dengan Iran, nak lawan lagu mana dah buat alat dia tak erti. Dia kena beli. Tu cara dia. Cara cerdik nipu dia tu. Bermakna kata kalau 7 negeri Arab ni berlawan dengan Iran, dia kena beli alat. Dia tu nak lawan kepada buat dia tak erti, dia kena beli. Beli siapa? Beli Amerika. Amerika nanti bila duit. Sah tu tengok. Cerdik dia. Cerdik cara nipu dia. Lepas tu nanti tengoklah Arab ni. Arab ni kalau dia nak hidup 2 perkara. Dia cerdik dengan dia nakuk. Tu. Kalau dia cerdik, dia tak masuk dengan panggil benda-benda yang di Amerika hapawi. Tak jalan atas jalan Amerika hapawi. Tak apa. Kalau dia baca tu baik situ kata Amerika nak gapo. Nak tipu for dia beli alat. Dia tak setuju. Tak apa. Tapi kalau dia tak Arab tak cerdik. Tapi Arab nakuk, tak apa juga. Nakuk kan untuk selawan Iran kerana takut. Lepas juga. Tapi kalau buat jadi berani bodoh berani, siap selalu dah. Wak lawan dengan Iran ada apa dah kena tah benda hak Yahudi letak. Iaitu lawan dengan Iran beli alat dia. Tu kalau laku tak ada orang nak royak laku dah lah. Kerana Arab 7 hutan hari ni kaya belaka. Tu beli kapal, beli alat caruak, beli poket dia panggil poket dia. Beli poket beli hak Amerika. Lepas tu alat gapo-gapo sama dah hak nak guna tu beli hak Amerika belaka. Tak ada apa dah. Amerika nanti beli duit. Walaupun tak boleh minyak di Iran sekalipun tak apa. Boleh jual alat, ia laba juga. Panggil. Jalan ni dia hafal siap dah. Tak sewi rugi dia panggil. Sama benar boleh mata laba mata dah. Rugi pun laba juga. Itulah mainnya Yahudi. Bahaya sangat dah. Inilah kalau nak ayat kata orang kita, orang Arab, kita orang Arab. Kalau tak kena tipu segitu tak apalah. Tapi kalau kena tipu tak ada roh lah. Nyanyo lah, nyanyo bis barang dia panggil. Nyanyo bis barang. Inilah. Nanti tengoklah. Nak berlaku lah mana. Kerana benda ni tak ada berlaku lagi. Tak ada berlawan lagi. 7 hutan negeri dengan negeri Iran ni tak ada berlawan lagi. Tapi kalau berlawan nanti tengoklah. Nyanyo susah habis. Sakut pak habis. Bukan sekadar Arab. Sakut pak habis. Dunia pun susah belaka. Kerana dia duk bom pergi mari, sama ada gas, sama ada minyak tu jadi bergantung, jadi sakut pak habis lah. Tu dah. Ni dah sikit sebanyak berita dah. Nantilah kita tengok
ada berita lain lagi kak berlaku lagi, kita mari tak buat kat EP yang kemudian pula. Tu. Jadi malam ni sekadar saja, wallahu alam.